Okey, Assalamualaikum semua sahabat-sahabat. Aku download LG. Hari ni kita akan cuba memancing. Dan terima kasih kepada semua subscriber yang dah subscribe channel ni semua kan. Saya ucapkan terima kasih. Yang dah sudi subscribe, yang lama, yang baru semualah. Okey, kepada semua nanti kalau ada apa-apa update, saya update sahabat. Okey, terima kasih kepada yang dah subscribe channel ni sekali lagi. Okey, kita jumpa lagi nanti. Hari ni kita akan mencuba mancing sahabat tapi bukan memancing ikan, tapi kita memancing ketam sahabat. Kerana buat masa ni ikan terlalu kurang sahabat Jadi kita akan tukar kita punya strategi menjaring ketam. Saya menggunakan satu rod situ sahabat. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masih support channel ni ataupun yang tak support. Saya ucapkan terima kasih. Kerana tujuan saya dalam channel ni adalah untuk menggembirakan sahabat-sahabat dan untuk mengasihi sahabat hasil-hasil yang saya dapat Okey, ni dia sahabat. Saya menggunakan udang kupit sahabat umpan satu rod saja. Okey sahabat, nanti kalau jika ada apa-apa update kita akan update sahabat. Okey, kita jumpa lagi sahabat lepas ni. Kita gunakan udang. Allah, kita mendapatkan satu ketam sahabat-sahabat. Jaga-jaga sahabat bila kita nak buka ni Alhamdulillah sahabat, kita mendapat ketam hari ni Itu dia. Dah lama sahabat menunggu video ni. Kita akan lepaskan dulu daripada jaring dan kita akan capak lagi sahabat.
Ketam yang kedua saya menggunakan umpan udang seperti biasa. Menggunakan udang kita memancing ketam ni sahabat pasal ikan lagi tengah kurang. Air bercampur hari hujan je. Jadi kita menggunakan kita menangkap ketam je lah. Okey sahabat. Okey. Nanti sahabat saya riliskan dulu. Tu sahabat. Ni dia ketam dia Hari ni kita menjaring ketam je. Saya ikan lagi tengah kurang sahabat. Okey, saya lepaskan dulu sahabat